Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa man wala. Terima kasih pada semua yang hadir pada malam ini pada jam 9.39. Alhamdulillah, insya-Allah bermula daripada bulan Muharram ini saya insya-Allah akan bersiaran pada jam 9.39 malam ya, insya-Allah. Dan saya ucapkan terima kasih pada semua yang hadir pada malam ini. Harapnya semua jelas suara saya. Kalau jelas boleh tolong komen di ruang komen tersebut sebelum kita meneruskan tajuk kita pada hari ini, tadabbur ya, mengapa perlu tadabbur. Dan pada hari ini kita akan baca Quran, jalan menuju iman. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Terima kasih kepada semua yang hadir. Kita boleh share dengan rakan-rakan dan kita tunggu 9.45 ya, mungkin 3 minit lagi kita akan mulakan siaran kita. Dan siapa yang baru sampai, ahlan wa sahlan, dan boleh kongsikan dengan rakan-rakan yang ada. Terima kasih kepada Naruzinah Mulyani Waka join bersama Rus 123, Mas Kana, alhamdulillah, ahlan wa sahlan. Kongsikan dengan rakan-rakan dan kita doakan agar pada malam ini 9.45 kita akan mulakan sesi kita, insya-Allah. Okey, terima kasih kepada semua. Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kepada kepada Teacher Mulyani, kaifal hal? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kita kongsikan dengan rakan-rakan yang lain. Terima kasih yang baru hadir. Pada malam ni kita sama-sama akan melihat kepada bagaimana membaca Al-Quran adalah jalan menuju iman dan membina kekuatan ya. Saya bincangkan pada malam ini daripada buku Panduan Tadabbur Al-Quran oleh Dr. Khalid Abdul Karim Al-Lahim dan Dr. Asma binti Rashid. Dan dalam masa yang sama siri ini adalah siri untuk sama-sama pada setiap hari, bukan setiap hari, pada paling kurang seminggu 3 kali, Isnin, Rabu, Khamis. Saya akan bersiaran pada pukul 9.39 malam ya. Dan terima kasih kepada semua rakan-rakan yang sudi hadir pada malam ini. Kita ada 1 minit lagi untuk kita mulakan sesi kita ya. Yang baru sampai boleh share, boleh kongsikan, dan lokasi masing-masing jelas tak suara saya? Suara saya pecah ke tak pecah ke? Kalau jelas tolong nyatakan jelas, kalau pecah ke tak jelas ke tolong maklumkan sebelum kita mulakan dalam bila-bila masa saja. Muhammad Afamin Nasir, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, jelas ya? Okey, sangat jelas, alhamdulillah. Okey, terima kasih semua yang sudi hadir pada malam ini. Okey, mari kita sama-sama mulakan dengan doa. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi zidni ilma. Amin ya rabbal alamin. Pada malam ini kita akan melihat kepada masih lagi dalam siri tadabbur ya, mengapa perlu tadabbur. Dan bahagian pertama saya akan bincangkan baca Quran jalan menuju iman. Yang jalan menuju iman. Salah satu daripada poin penting ya, bercakap tentang baca Quran ini, mengapa pentingnya iman ya, iaitu apabila kita melihat
bagaimana Nabi orang-orang soleh ini, ya, apakah kesamaan mereka untuk berjaya. Ada dua perkara yang disampaikan oleh Dr. Khalid ini, iaitu yang pertama, ya, iaitu baca Quran, dan yang keduanya solat malam. Dua perkara yang disampaikan dalam buku ini, iaitu diriwayatkan daripada Umar bahawa Nabi SAW bersabda, menam siapa yang tidur dan lupa tidak membaca satu hizb daripada Al-Quran atau sebahagian daripadanya, ya, lalu membacanya pada waktu antara solat subuh dan solat zuhur, maka dicatat baginya pahala seakan dia telah membacanya di malam hari, ya. Satu hizb, kan, kalau kita tengok apakah berapa satu hizb ini berapa, siapa yang tahu, tuliskan di ruang komen itu. Satu hizb di dalam Al-Quran sama dengan setengah juzuk, ya. Jadi setiap juzuk ada dua hizb, maksudnya 20 muka surat satu juzuk. Jadi kalau satu hizib 10 muka surat. Jadi dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, ini adalah sahih Muslim. Ya, saya kena catatkan sini pasal mungkin ada yang cari-cari nanti hadis baca Quran. Ini maksudnya expectation daripada Nabi lah, ya, untuk kita daripada sahih Muslim. Expectationnya ialah seseorang itu kalau dia tertidur, kemudian dia tak sempat baca Quran, ya, pada waktu malam lah, daripada waktu malam, lalu dia baca antara subuh dan juga zuhur, ya, maka dicatat pahalanya seperti mana dia bangun, dia membacanya di malam hari. Mengapa malam hari ini penting? Kerana malam ini adalah masa untuk kita bina iman, ya, dan istilah zaman sekarang ialah me time. Me time yang paling power adalah pada waktu malam, ya. Dah tentunya kalau boleh kita dah tidur, mending kita bangun balik, kan. Tapi kalau tak mampu, maksudnya selepas maghrib kita boleh baca Quran. Kalau baca surah Al-Mulk tu mungkin 2-3 muka surat, tetapi expectednya ialah satu hizib atau sebahagian daripadanya. Maksudnya 3 muka surat tu okeylah juga, kan. Cuma kalau katakan dapat up sampailah 10 muka surat satu hari, ini adalah recommendation, ya, daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan kalau kita amalkan, maksudnya kita buat selepas subuh sampai zuhur, kita ambil masa, maka itu adalah cara bagaimana orang-orang terdahulu membina iman, ya. Dan ia memerlukan apa? Memerlukan kepada keazaman, ya, azam yang kuatlah untuk buat perkara ini, untuk amalkan satu hizib satu hari, ya, yang kita doakan agar Allah beri kekuatan kepada sahabat-sahabat semua yang berada di online sekarang ini untuk kita baca satu hizib. Dan baca satu hizib ni maksudnya baca bahasa Arab lah, ya, baca bahasa Arab. Dan kalau kita sudah tadabbur Al-Quran, bila kita baca, dia memberi kesan yang berbeza. Dan expected maksudnya apa? Kalau 60 hizib itu dibaca, kalau satu hari satu hizib, maksudnya setiap 2 bulan kita akan khatam. Setiap 2 bulan kita akan khatam Al-Quran. Okay. Ini kita cakap tentang baca, ya, baca. Ini bukan tadabbur lagi. Tapi nak ceritakan bahawa bagi sahabat, para nabi, kerana mereka ini memahami Al-Quran dan mereka memang tadabbur, maka bila mereka baca tu adalah sebagai satu review kepada Al-Quran. Ya, macam kita ada buku lah, kan, kalau kita ada buku cerita ke apa ke, kalau kita review dia banyak kali, kita nak masuk exam review banyak kali, maka insya-Allah
lulus. Pasal kita tak akan lupa lah kan, kita sampai surah Yasin, sampai surah Mumtahanah, sampai surah Mujadalah, sampai surah An-Naba, sampailah surah An-Nas. Paling kurang ialah 2 bulan dapat satu round ya. Ini daripada hadis ini. Kerana apa? Kerana ini adalah jalan untuk membina iman. Okey. Mengapa perkara ini penting? Kerana mereka tahu makanan bagi hati tidak akan hidup tanpanya. Ini adalah makanan bagi hati. Baca Quran ini adalah makanan bagi hati. Okay. Jadi yang semangat dibuat oleh para nabi, oleh para sahabat dahulu ialah mencari nutrisi untuk hati. Al-Quran ini adalah nutrisi untuk hati, makanan untuk hati. Dan mengapa hati ini perlu diberi makan? Kan? Mengapa perlu diberi makan? Siapa yang tahu? Apa sebab hati kita kena bagi makan? Kerana di dalam hati kita ini ada elemen intelek dan ada elemen emosi. Kan? Okey, Khalafis zaman ni baru masuk ya. Jadi yang saya baru tulis tadi ialah azam kita daripada hadis tadi ialah untuk amalkan satu hizib satu hari, 10 muka surat. Yang lebih kurang 10 muka surat baca Al-Quran satu hari. Kalau boleh waktu malam, kalau tertinggal baca selepas subuh, sebelum maghrib. Sebelum zuhur, bukan sebelum maghrib ya. Pasal kita dah mula sibuk. Ada para orang-orang terdahulu ada yang dia ni sibuk selepas zuhur. Sebelum zuhur tu dia habiskan semua amal-amal dia ya. Kalau kita dah kerja, maksudnya kita ambil lah waktu berehat ke ya. Kalau yang suri rumah boleh baca di rumah ataupun selepas subuh, ambil masa masing-masing. Tetapi yang pastinya kita nak cuba 10 muka surat satu hari, review balik ya. Dan insya-Allah kita boleh khatam dalam masa 2 bulan. Itu teknikal ya. Tetapi mengapa mereka amat mementingkan sangat kepada baca ini ya, dan baca ini sudah tentunya dikaitan dengan tadabbur, tapi kita bincang dulu tentang baca ini. Kerana hati kita ini ada intelek dan ada emosi. Ada intelek dan ada emosi. Dan bila kita tadabbur, dia akan handle dua-dua perkara ini. Mari kita tengok salah satunya daripada aspek emosi ini pada surah Muhammad ayat yang sekejap ya, saya cuba carikan. Ada 2 surah An-Nisa, ini ayat surah An-Nisa ayat yang ke 82 ya. Kalau yang ini surah Muhammad ayat yang ke 24. Okey. So malam ni kita nak tengok dua-dua ayat ini. Kerana apa? Kerana hati ini kena ada nutrisi, makan. Kalau kesihatan kita tak cukup vitamin D, tak cukup protein, tak cukup karbohidrat dan sebagainya, apa kesan? Jadi kita akan kurang tenaga, kurang otot ke tulang kita, kalsium kalau tak cukup, akhirnya jadi rapuh dan sebagainya kan. Ya. Itu kesan dari segi fizikal. Dari segi yang dinyatakan dalam buku ini ialah para sahabat Nabi amat mementingkan nutrisi hati sebelum nutrisi jasmani ya. Saat mendapatkan sedikit dari itu mereka merasa kurang ya. Maksudnya mereka amat sensitif tentang nutrisi ini. Baik, kita tengok dulu pada ayat 82 surah An-Nisa ya. Saya bawakan dulu, iaitu ayat 82 surah keempat surah An-Nisa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Tu ya, dekat atas tu boleh baca. أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. Apakah mereka tidak memikirkan tadabbur Al-Quran? Kalau Quran itu datang bukan dari sisi Allah, nescaya mereka akan dapati perselisihan yang banyak di dalamnya. Fi ikhtilafan katsira ya, ada banyak ikhtilaf, perbezaan dari segi fakta, dari segi mesej yang dibawakan, dari segi tidak konsisten, tidak membawa kepada persatuan dan perpaduan ya, ikhtilaf ya. Jadi di sini sebenarnya ayat pertama ini bercerita tentang apa? Bahawa tadabbur Al-Quran menyebabkan seseorang itu tidak ikhtilaf,
Tidak ikhtilaf. Sebelum ini kita ada bincang, kalau tidak ikhtilaf itu maksudnya apa? Ini nak settle isu ikhtilaf, perbezaan, maka lawannya ialah bayan. Ya. Quran itu bila kita tadabbur, dia menjadi bayan. Dalam hati kita itu bercakap-cakap dengan perkara yang betul, bukan yang menyebabkan bergaduh, ya, berbeza daripada apa yang bagus, ya, ataupun daripada kebenaran. Jadi ini penting, ya, pada sahabat-sahabat yang ada di online sekarang ini, ya, kita tahu bahawa sebenarnya Al-Quran adalah nutrisi bagi hati kita untuk intelek. Intelek kita ni, dia ada masanya itu, bukan ada masanya, dia kalau kering ataupun dia lapar, apa jadi? Dia akan berceramuk, dia akan berserabut, ya, dia akan tak faham, dia terlupa. Itu perkara-perkara yang akhirnya lupa, serabut, dan itu adalah masalah di peringkat intelek, ya. Bila kita ini melihat kepada bintang, tak nampak Tuhan, kan, tak tahu itu ada pencipta di sebaliknya, ataupun tidak dikaitkan dengan apa yang perlu saya buat bila saya nampak awan ataupun saya nampak guruh dan sebagainya, ya, itu intelek. Jadi Quran dia akan bagi ilmu-ilmu, ya, bayan yang betul untuk menguatkan hati kita, ya, cara berfikir kita itu lurus, ya. Dalam surah Al-Kahfi Allah cakap sebagai qayyima, ya, lurus. Baik. Yang kedua, emosi ini dalam surah Muhammad ayat 24. Mari kita tengok, ya. Surah 47 ayat 24. Afala yatadabbaruna al-Quran am ala qulubin aqfaluha? Apakah mereka tidak memerhati tadabbur Al-Quran ataupun di atas hati mereka ada kunci? Jadi kunci ataupun belenggu dalam emosi ini yang boleh dibuka oleh apa? Tadabbur. Apa belenggu emosi ini? Apa antara contoh-contoh belenggu, ya, aqfal dalam ayat tadi kepada emosi kita, pada hati kita lah, ya. Contohnya dengki, sombong, kan, apa lagi, ujub, penyakit-penyakit hati itu yang dalam emosi itu, hasad, ya. Dia bila datang Al-Quran, dia akan mengubat benda itu, ya. Dia akan mengubat. Itu kalau tanya Fatihah, ya, macam mana pula dengan manusia yang menjadi punca toksik yang menyebabkan kacau pilau, memfitnah orang, ya, toksik, suka mengumpat, ya, suka apa lagi, suka fitnah. Ini datang daripada emosi, tidak syukur. Banyak ni, ya. Maksudnya di dalam Al-Quran itu ada ubatnya. Tetapi macam mana nak dapat ubat tersebut? Proses untuk mendapat ubat kepada belenggu, ini belenggu, katakan ini belenggu, ya, katakan ini problemnya belenggu. Okay. Macam mana emosi dan juga intelek lah tadi, masalah itu. Macam mana kita nak unlock? Nama aktivitinya adalah tadabbur, ya. Dia tak boleh bagi nasihat biasa. Kita kata janganlah dengki, kan, ataupun bersabarlah. Itu satu lagi dia punya tadi apa, dia nak tak sabar, dia nak cepat, semua benda nak cepat, doa nak cepat, nak itu cepat, ataupun suka marah, ya. Jadi perkara ini adalah senarai yang kita ada cabaran itu, ya. Kakak Bunga cakap, tapi Ustaz, mereka lebih berilmu dalam membincangkan hal-hal Quran, tapi itulah tetap ada sifat begitu. Ya, tidak ada kekecualian pada saya, kepada sesiapa sahaja, ya. Mudah ada penyakit-penyakit ini, ya. Pasal belenggu itu dia tidak boleh unlock kecuali dengan tadabbur Al-Quran. Cabarannya apa? Cabarannya ialah kadang-kadang orang itu sudah tadabbur hari ini, besok tak tadabbur, kan, ataupun dia baca Quran ataupun bincang dari segi keilmuan, tetapi ia tidak membekas ke dalam jiwanya. Itu sebabnya mengapa tadabbur itu dia perlu buat ubat itu kena buat, dia kena ambil pada setiap hari. Itu yang tadi tu yang kita baca tentang apa, satu hizib ini,
satu hizib ini sebenarnya bacaan para nabi, yang mereka bukan baca begitu saja, di samping mereka baca tu review balik pada tadabbur yang mereka dah buat sebelum itu, ya. Baru kita dapat apa yang dinamakan sebagai ubat kepada belenggu emosi dan juga intelek tadi, ya. Baru dapat. Dia tak boleh pakai nasihat biasa, dengan ceramah motivasi biasa. Pasal ceramah motivasi ni, ya, dia kadang-kadang sampai, kadang-kadang tak sampai. Itu sebabnya dalam surah Yunus ayat yang ke-57 Allah cakap istilah mau'izatum mir rabbikum. Mau'izatum mir rabbikum. Ya. Ini ayatnya, kita tengok, ya. Surah yang ke-10 ayat yang ke-57. Yang itu, kita tengok ke atas. Ya ayyuhan nas qad ja'atkum mau'izatun min rabbikum wa shifaa'un lima fis sudur wa hudan wa rahmatul lil mu'minin. Wahai manusia, telah datang kepadamu nasihat yang dia terjemah nasihat pengajaran, tapi maksud mau'izah ni nasihat yang membekas, memberi kesan deep di dalam jiwa kita. Itu mau'izah. Dan mau'izah ini datang melalui tadabbur. Maksudnya tadi, kalau kita tadabbur, baru kita dapat mau'izah. Ya, saya buat slide barulah. Okay. Kalau kita tadabbur, baru kita dapat nasihat yang membekas di hati, dan ia bukan datang daripada manusia. Istilahnya adalah mir rabbikum, daripada Tuhan. Pasal kalau daripada manusia, kadang-kadang kita reject. Kita kata engkau ni tak pandai lah, engkau ni bukan tahu, aku ni lebih berilmu apa sebagainya. Kita adalah cara manusia dalam hatinya itu, sama ada inteleknya bercakap bising ataupun di sininya bising, yang menolak kepada nasihat, Tetapi kalau kita dapat tadabbur Al-Quran, mau'izatun min rabbikum ini daripada Tuhan, siapa berani lawan? Ya, adalah juga kan, macam orang munafik sebenarnya dia tidak mahu tadabbur, pasal kalau tadabbur dapat peringatan, nasihat yang membekas di hati, tapi hati mereka tu dah rosak ataupun sakit, dia tak nak, dia rasa tersiksa untuk tadabbur Al-Quran, ya. Kemudian dapat apa lagi daripada ayat yang ini, iaitu mendapat syifa, ya. Kemudian dia dapat apa? Dia dapat huda, hidayah, petunjuk masalah-masalah yang dia ada, dan yang keempatnya adalah mendapat rahmat daripada Allah. Bantuan yang tidak tak dijangka-jangka, rahmat, ya. Lawan rahmat, laknat. Dimurkai, tidak diberi bantuan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi aktiviti tadabbur ini dia adalah perkara yang besar, ya, besar. Penting sangat. Itu sebabnya dalam buku ini dinyatakan bahawa para salafus saleh, orang-orang dahulu, dia mencari iman itu, ya, nak menuju kejayaan itu adalah dengan tadabbur Al-Quran. Yang kadang-kadang mungkin bagi kita tak biasa, sebahagian daripada kita, ya, ada yang dah biasa, alhamdulillah. Jadi kita nak belajar, ya, dalam sesi saya malam-malam ini, yang saya dah update profil saya 9.39 saya akan bersiaran, ya. Kita bagi masa sikit, kemudian kita akan terus, mungkin sejam ke macam tu. Dan bagi sesiapa yang nak ikut program offline intensif bulan Julai nanti, bila ke tarikhnya, ya? Program pertama pada 19 Julai 1924. Bolehlah nanti cari maklumat daripada profil saya, ya. Itu kalau siapa nak ikut secara intensif. Tetapi yang santai-santai kita buat dekat online ini, insya-Allah harapnya masing-masing dapat. Dan dalam masa yang sama saya ambil kesempatan untuk saya maklumkan tentang Icon TV. Siapa-siapa yang belum lagi dapatkan hadiah 114 surah sinopsis, nanti masuk dalam profil saya, ada info Quran on demand, masuk je grup tersebut, nanti kita akan maklumkan. Okey, kita sambung balik semula. Amin Official cakap apa, bagaimana jika kita hanya membaca Quran hanya untuk surah-surah tertentu sahaja? Itu sebenarnya tak boleh. Sebenarnya tak boleh.
peringkat awal boleh lah kan, tapi kita mesti ada niat untuk baca semua dan tadabbur semua, kerana kita tidak mahu menjadi muqtasimin dalam surah Al-Hijr, ya, muqtasimin, tak nak jadi kumpulan muqtasimin. Apa muqtasimin? Iaitu dia menjadikan Quran ini dia terpecah-pecah, aitin, ya, terbahagi-bahagi ataupun pilih-pilih. Ya, kita tak boleh, ya. Ini rujukannya dekat mana? Kita tengok sikit dekat dalam surah Al-Hijr. Surah Al-Hijr ini surah yang ke-15, kan? Dan kita pergi kepada ayat-ayatnya dekat ujung-ujung, ya. Okey, dekat sikit. Okey. Yang ini. Ini. Kama anzalna 'alal muhtasimin alladhina ja'alul qur'ana 'idin, iaitu mereka menjadikan Quran ini terbahagi-bahagi, lalu mereka percaya sebahagian, menolak sebahagian, ya. Jadi ini Allah mengingatkan kepada kita, jangan begitu, ya. Sebab apa? Pasal kalau katakan buat begitu, ini pernah berlaku kepada orang-orang yang diberi kitab sebelum ini, dan itu adalah antara jenayah, ya, jenayah yang perlu kita elakkan. Dan itu sebabnya kita kena cuba untuk belajar tadabbur, baca dan juga tadabbur kepada semua surah yang ada. Pasal di dalam setiap surah itu dia ada kewajipan yang perlu kita laksanakan, kan? Apa Allah cakap, apa yang Allah harapkan kepada kita. Baik. Teacher Mulani kata prefer to follow online sebab konflik schedule kuliah bertindih. Okey, tak ada masalah, ya. Yang saya beritahu tadi, kalau di Icon TV nanti saya pun akan upload video-video cara nak tadabbur. Ini kalau siapa yang nak belajar sendiri, ya, yang nak belajar sendiri. Itu saya dah survey ramai yang berminat. Jadi dalam proses sekarang ini yang sudah ada dekat Icon TV ialah 114 surah tadi. Nanti boleh tanya pada tuan Rizal kita. Dan ujung nanti saya akan bagi maklumat. Yang keduanya ialah kita dah masukkan 604 muka surat sinopsis bagi setiap halaman, 4-5 minit macam tu. Ini bagi siapa-siapa yang berminat nanti untuk dia baca muka surat 5, apakah ringkasannya, apa sebagainya, dalam bentuk video, ya. Okey, baik. Macam mana kalau orang itu adalah pasangan kepada orang yang memberi ajaran ini, hancurkan hidup orang? Okey, kalau hancurkan hidup orang, kita kena tengok kesnya, apa yang maksudnya hancurkan, ya, dan apa yang maksud pasangan pada orang yang memberi ajaran, ya. Kita kena ingat bahawa asasnya dalam hidup kita ini, kita ini diuji, ya. Jadi itu yang kita kena tengok pula, ayat-ayat ujian dalam keluarga, dan kita tadabbur pasal apa? Pasal dia bukannya bila baca Quran terus hidup jadi perfect. Itu jangan kita expect begitu, ya. Kalau kita expect jadi begitu, itu juga apa yang disampaikan dalam surah Al-Fajr. Ada orang yang kata kalau Allah bagi saya rezeki, ya, dia dimuliakan, akraman. Kalau dia diambil sebahagiannya, maka dia kata ahanan, dia dihina. Ya, maksudnya bila ada ujian dalam hidup, kurang duit, ada cabaran dalam keluarga, dia kata ini Allah hina. Itu cara berfikir yang tidak tepat, ya. Pasal ujian dalam keluarga, Nabi Nuh ada ujian, Nabi Lut ada ujian, Nabi Ismail ada ujian, Nabi Muhammad pun ada ujian, ya. Setiap Nabi ni dia adalah ujian-ujian, pakejnya yang kita boleh belajar dengan tadabbur Al-Quran. Itu ringkaslah saya jawabnya. Nanti kita boleh tengok lebih lanjut lagi untuk surah-surah untuk kita perhatikan. Okey. Jadi alhamdulillah, terima kasih pada semua yang hadir pada hari ini, dan insya-Allah kita teruskan lagi dengan kita melihat kepada macam mana okey, saya bacakan sini. Orang yang suka meremehkan, ya, mencari ubat daripada Quran, dia ada masalah, dia ada kehidupan, tapi dia meremehkan tadabbur. Dia nak jawapan daripada kehidupannya mesti daripada orang. Dia bukan nak melihat kepada ayat Al-Quran itu sendiri. Dia akan rasa kelaparan, kehausan secara fizik ataupun sakit dan derita, dan ia akan juga
mengalami kehausan, kesakitan dari segi spiritual, ya. Itu kesan apabila meremehkan aktiviti untuk mendalami isi kandung Al-Quran. Baik. Ada yang tanya Skyrocket hadiah sinopsis free ke? Free ya. Memang kita kempen kalau boleh 50,000 orang yang dapat mengambil manfaat 114 surah ringkasan tersebut, ya. Dan bolehlah kita manfaatkan, kongsi dengan kawan pun, ya. Dan membaca Al-Quran saat waktu malam adalah cara terbaik untuk mengekalkan tauhid dan iman agar tetap berada di dalam hati, ya. Jadi kalau kita tengok kembali balik bahawa baca Quran waktu malam ini dia kuatkan iman dan tauhid. Okey. Pasal apa? Pasal ada orang yang dia rasakan bila dia dapat rahmat, ya. Kemudian dia ditarik sebahagian daripadanya. Maka lepas itu apa yang berlaku ialah yaus kafur. Dia berputus asa, dia menjadi orang yang tidak bersyukur dalam hidupnya. Dekat mana ayat tersebut? Mari kita tengok sikit, ya. Itu sebabnya mengapa tadabbur Quran ini penting, ya. Kita tak boleh underestimate kata bahawa saya ni tak pandai bahasa Arab, saya ni tak pandai baca Quran, saya ni tak pandai agama. Tetapi sebenarnya kalau tak pandai bahasa Arab, tak apa, nanti kita boleh belajar, ya, kelas-kelas yang ada. Kalau saya ni tak pandai agama, maka baca Quran inilah cara mendalami agama, ya. Selain daripada ikut kelas-kelas macam ini, kita terangkan balik. Dan kalau saya ni tak pandai baca Quran, tadabbur ini tak semestinya kita kena pandai baca Quran 100% bahasa Arab, ya. Kita pandai bahasa Melayu tersebut untuk baca terjemahan, kita dengar kelas-kelas begini, maka kita akan mendapat kekuatan iman dan tauhid. Jadi bercakap tadi tentang apa? Bercakap tadi tentang ada orang yang dia bila ditarik sesuatu, ya. Kita ada bincang baru ni di dalam perbincangan sinopsis baru ni lah, ya, baru ni di surau Al-Khalid Al-Walid di section 9, kelas bulanan lah. Dan hari Khamis ni pun kita ada kelas surah Yusuf. Hari tu kita bincang surah Al-Hijr. Maka bukan surah Hud, hari itu surah Hud, kali yang akan datang surah 12 surah Yusuf. Yang ini kita boleh tengok pada ayat 9, ya. Orang yang bila tak tadabbur, tak memahami hakikat sebenar, dia akan mudah koyak, dan kita doakan kita dikuatkan Allah, ya. Surah yang ke-11 ayat yang ke-9 hingga 10, ya. Ini isu apa? Isu bila seseorang itu ditarik sebahagian daripada rahmat Allah. Ya, rahmat Allah apa? Keluarga, kereta, rumah, suami, isteri, anak, apa lagi, kerja, pangkat, macam-macam lah, ya. Pakaian kita rahmat, makanan kita rahmat, banyak sangat rahmat yang Allah bagi. Itu awan, kan, pokok, tanaman, persekitaran kita. Baik, jadi kita tengok dulu ayat 11 ini, ya, sambil-sambil walaupun kita bincang kenapa tadabbur, tapi kita ambil terus ayat-ayat contoh ini, kita tadabbur sikit, ya, tak mendalam lah. Pasal sebenarnya yang saya nak kongsi dengan rakan-rakan, kalau boleh kita belajar kemahirannya ini, kemudian kita boleh buat sendiri. Kemudian kita dengar lagi ustaz-ustaz bercakap, dan kita tambahkan lagi kita punya kefahaman Al-Quran. Ya, pasal satu ayat itu kita kena baca banyak kali, kan, baca banyak kali dan tadabbur banyak kali, barulah dia punya nasihat, ubat-ubatnya itu masuk, kan. Pasal emosi kita ni sakit bukan sekali, tuan-tuan, ya. Bukannya pada tahun lepas kita baca Al-Quran, tadabbur, sakit tu habis, ya. Dia boleh datang balik pasal kita ni hidup dalam ujian. Jadi ujian itu menyebabkan kadang-kadang kita buntu, kadang-kadang kita perlu dinasihatkan, kadang-kadang kita perlu diberikan solusi, perlukan diberikan penawar, perlu diberikan rahmat untuk kita menguruskan masalah kita. Itu sebabnya Quran ini kita perlu baca dan tadabbur. Baik, kita lihat sekejap tentang
ayat 11, ya, ayat 11 ini, ataupun surah 11 ayat 9 hingga 10, ya. Yang kita tengok surah 11 ayat 9. Okey. Ini ayatnya. Ya. Okey. Kita tengok kepada ayat ini. Walain adzaqnal insana minna rahmatan thumma naza'naha minhu innahu layausun kafur. Demi sesungguhnya jika kami rasakan manusia sesuatu pemberian rahmat dari kami, kemudian kami tarik balik pemberian itu daripadanya, mendapati dia amat berputus asa lagi amat tidak bersyukur. Ya. Jadi kita ini, Allah cakap setiap manusia ni manusia ni, dia kalau diberikan rahmat kemudian kami tarik, ya, dia tarik, kemudian sebahagian daripadanya, ya, dia tarik apa? Dia tarik suami kita, isteri kita, tarik anak kita, Allah tarik balik kenderaan kita, dan Allah tarik itu minhu, ya, dalam ayat ini minhu. Maksudnya ialah Allah akan tarik, contohnya ada orang yang ditarik rumahnya dulu cantik, kemudian ada bocor, itu ditarik sebahagiannya. Kemudian duitnya dulu banyak, kemudian jadi sikit, itu ditarik sebahagiannya. Sihat ditarik sebahagiannya jadi tak sihat, gigi kita, ya, macam-macam, ya. Jadi apabila kita lihat perkara ini, kita kena ingat bila Allah tarik sebahagiannya itu, Allah sedang uji. Allah sedang uji. Jangan kita meracau-racau. Kan? Ada orang yang dia, Allah cakap apa? Innahu layausun kafur. Dia pergi putus asa dan dia tidak bersyukur. Apa maksud putus asa? Dia rasakan bahawa Allah tak sayang saya. Ya, bila katakan adalah ujian dalam keluarga ke, ujian di tempat kerja ke, ujian dalam bisnes ke, kan, dia rasa bahawa Allah, kau tak sayang aku, kan, pasal kau pergi tarik rezeki aku, kau tarik pasangan aku, kau tarik anak aku, ya, itu belum lagi anak meninggal, suami meninggal, isteri meninggal. Ada orang yang amat berputus asa. Allah kata Allah tarik sebahagiannya itu, maksudnya apa? Maksudnya Allah bukan tarik 100%, Allah ambil sekejap saja. Kalau katakan meninggal, ada yang kata meninggal tu Allah ambil terus. Ya, Allah boleh pulangkan balik nanti di akhirat. Syaratnya dua-dua beriman masuk syurga. Kan? Pasal itu hanya perpisahan sementara. Tetapi ada orang yang bila dia kena tarik itu, apa jadi? Dia berputus asa. La yaus. Yang kedua apa? Kafur. Kafur ini maksudnya tidak bersyukur. Dia marah pada Allah, dia kata apalah Allah tarik aku punya nikmat, kan. Bila dia kufur, apa kesan kafur, tuan-tuan, ya? Dia menyebabkan dia rasakan selama hari ini saya tak dapat nikmat, kan. Selama hari ini saya tak dapat nikmat. Dia fokus kepada sakit tersebut, peristiwa ditarik oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi ayat nombor 9 ni amat powerful. Allah beritahu kepada kita, ini psikologi kita yang kita kena jaga-jaga. Bila yaus, ada orang yang putus asa, apa jadi? Dia tak nak beriman pada Allah. Dia berputus asa daripada beragama, baca Quran tak nak, dia buka tudung, dia nak bunuh diri, ya, putus asa, ya. Padahal Allah beri rahmat, Allah tarik itu Allah punya, kan. Allah punya, bukannya kita punya, kan. Dia bila kita rasa apa yang ada dalam hidup kita tu kita punya, bila kena tarik itu yang perit, tuan-tuan. Yang perit itu bila kita rasa itu kita punya. Subhanallah, ya. Yang kita doakan, saya doakan sahabat-sahabat yang ada di online sekarang ini, kita tadabbur ayat ini, kita kata, oh, sebenarnya saya ni kena jaga-jaga kalau saya dapat rahmat. Pasal rahmat ini kemungkinan ditarik. Kan? Rahmat kemungkinan ditarik. Tapi Allah tarik sebahagiannya itu untuk uji kita saja. Kita ni benar lawan putus asa apa? Kita masih lagi tidak putus asa. Masih lagi kita tahu bahawa saya masih ada Allah. Kan? Dan saya kena ikut cakap Allah dalam menguruskan perkara ini, ya. Dan kafur ini apa? Jangan kita ini jadi orang yang kafur, lawan kafur syakur.
bersyukur Allah masih sayang saya. Kan, Allah dah bagi saya macam-macam dah rahmat. Selama hari ini saya kena tarik sikit, ya, kena tarik sikit. Ini engkau punya ya Allah. Dalam surah Al-Baqarah kita belajar inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kalau kita dapat perkara ini baik, terbaik, ya. Dan yang kedua kat sini, wala in azaqnahu na'ma, jika kami berikan, rasakan padanya nikmat selepas mudarat, ya, apa dia cakap, zahabas sayyi'atu anni, kan? Oh, yang keburukan tu dah habis dah. Macam katakan dulu kita ada COVID, kan, bila diberikan nikmat untuk kita tak ada COVID balik, ya, tak ada COVID, maka bagi sebahagian orang ialah okey, sayyi'at, dia rasa bahawa COVID itu sebagai sayyi'at. Sayyi'at ni tuan-tuan tahu kan, keburukan ataupun macam bangkai. Tuan-tuan tahu bangkai? Bangkai itu apa? Busuk, bila datang ujian COVID, ujian sakit, ujian miskin, ujian apa lagi, macam-macam lah, ya, macam-macam, kenderaan rosak ke, rumah ke, orang tak hormat kita ke, masalah keluarga ke, dia kata ini semuanya macam bangkai. Sayyi'at itu dia ada kaitan dengan keburukan yang seperti bangkai. Itu sebabnya dosa kita dinamakan sayyi'at, pasal dia memang macam bangkai, ya, busuk sebenar hakikat dosa kita. Baik, jadi dia kata apa, itu dia tak suka, dia benci kepada segala darra' tersebut, dia benci. Tetapi itukah cara kita respon kepada segala darra', segala ujian, kesusahan yang ada? Sebenarnya itu semua ujian, ya. Maka Allah kata, kesan orang yang dia memandang hina kepada ujian, ya, dia rasa dia kalau boleh nak hidup senang, lenang, kapet merah, dihormati, tak ada terganggu emosi, ya, innahu la farihun fakhur. Salah satu belenggu emosi manusia dalam ayat yang ke-10 ni, kita tulis sikitlah, ya, dah lama tak tulis ni. Ayat yang ke-10, belenggu emosi yang ada pada manusia yang boleh berlaku ialah apa? Farah, la farihun fakhur. Farah itu maksudnya melampau gembira, ya. Orang macam ni, dia ni kalau waktu senang tu dia over excited, dia boleh menjerit-jerit apa sebagainya, excited. Tapi bila dia kena sesuatu ujian, dia memang meratap-ratap, menjerit-jerit satu dunia. Kalau boleh nak beritahu pada semua penceramah, ustaz, nak mengadulah kepada semua, kan? Pasal apa? Pasal yang tadi itulah, la ya'usun kafur. Tapi bila diberikan kebaikan ataupun diberikan nikmat selepas darra', dia melampau gembira dan dia sombong. Dia tidak terkesan dengan darra', dengan COVID, dengan kesakitan yang ada, untuk dia makin merendah diri kepada Allah SWT. Dia sepatutnya bila kita kena ujian, tuan-tuan, dia melatih hati kita. Dulu saya mungkin boleh cakap macam-macam, saya ni buat itu, buat ini, tapi sekarang ni kita tone down. Itu sebabnya orang yang berumur, ya, makin kena ujian, dia akan makin merendah diri pada Allah. Dia akan mencari farahnya itu bukan daripada kehidupan, tapi farahnya itu datang daripada Al-Quran. Ini yang disampaikan pada surah Yunus ayat yang ke-58. Falyafrahu huwa khair mimma yajma'un, kan? Dia mencari Quran itu sumber farah dia, bukan farahnya daripada boleh saya berjalan, saya bercuti, saya beli apa sahaja, dulu kena duduk rumah, kan? Dia bukan sumbernya daripada situ. Baik, jadi sahabat-sahabat yang dirahmati Allah sekalian, saya harap saya dah dapat kongsikan macam mana yang kita bincang tadi berkaitan dengan apa, bila kita baca Quran, terutama waktu malam, kita tadabbur, ia menguatkan iman dan menguatkan tauhid kita. Menguatkan tauhid. Pasal ayat tadi tak habis lagi, ya. Kita sambung lagi. Siapakah yang berjaya elak daripada menjadi orang yang yaus, kafur, farah dan juga fakhur tadi, iaitu illal ladina sabaru. Orang yang bersabar, yang terus beramal soleh walaupun kena ujian. Kan, dia tetap juga dia baca Quran, dia tetap pakai tudung, dia tetap sembahyang. Allah menguji dia.
dengan pasangan ke, dia diuji dalam kehidupan bisnesnya ke, dia tetap beramal. Dia tak ada pula dia lari pula daripada masjid, dia lari daripada Islam, murtad. Tak ada. Dia tak ada dia salahkan agama, dia salahkan Quran, salahkan Allah, salahkan Nabi, macam-macam dia salahkan. Pasal apa? Pasal dia tadi yaus. Jadi orang yang berjaya seperti tuan-tuan ialah apa? Kita sabar. Yang keduanya wa amilus solihat. Kita perasan kan dalam ayat ini bukannya illal ladzina amanu. Ya, ayat yang ke-11 ini. 11. Dia sabar dan juga wa amilus solihat. Dua perkara, bukan iman. Pasal iman tak cukup. Dia iman mesti bawa kepada sabar. Memang ada iman lah, iman asasnya kan. Tapi iman itu akan menguatkan sabar. Dan akhirnya apa? Dia akan buat apa yang Allah suruh, jauhi apa Allah larang, dan dia tahu bahawa hidup saya ni pasti akan diuji. Saya buat baik macam mana pun, Allah tetap boleh uji. Pasal Nabi tu orang yang paling buat baik kot. Nabi Ayub, masalah kesihatan. Nabi Nuh, masalah isterinya. Nabi Lut, kan? Kalau Asiah itu orang yang baik, masalah suami dia. Jadi siapa saya yang boleh cakap kalau saya buat baik, saya takkan diuji? Kalau orang faham tentang perkara ini, maka dia tahu bahawa ya Allah, aku ini hamba-Mu. Aku ini memang layak diuji. Pasal memang aku ini diuji. Allah cakap dalam surah apa? Surah Al-Insan. Kalau kita tengok kan, surah Al-Insan kata apa? Tak apa, nanti kita akan tengok balik. Ayat ini kita pegang dulu. Tapi surah Al-Insan cakap apa? Iaitu inna khalaqnal insana min nutfatin amsyajin nabtalih. Kami ciptakan manusia daripada sperma yang terpancar untuk kami sentiasa uji dia, nabtalih. Jadi kalau kita dah tahu dah, oh saya ni akan diuji, maka kita takkan putus asa, kita tidak akan kufur, kita tidak akan farah, kita tidak akan sombong. Kerana apa? Kerana saya ni hamba kot. Kan? Saya ni hamba. Jadi saya kena terus wa amilus solihat, terus beramal soleh, buat terus kebaikan dalam keadaan diuji tersebut. Jangan kurangkan. Macam mana kita boleh dapat kekuatan ini? Ia datang daripada kesabaran yang datang daripada iman, yang datang daripada Quran. Ya, kalau kita tengok ini, ia datang daripada kefahaman dalam Al-Quran. Ini yang penting, ya. Dan kita tengok ada yang memberi komentar, surah apa? Ini sekarang ni surah Hud, ya. Ini sekarang surah Hud. Baik. Jadi terima kasih pada semua yang memberi komen di ruang komen tu. Kalau saya terlepas, minta maaf lah, ya. Saya tak sempat baca 100%. Okey. Jadi harapnya semua dah faham ayat ni. Sambil-sambil saya tadabbur ini, pasal saya nak highlightkan yang ini, kan. Baca Quran pada waktu malam ini dia menguatkan iman dan tauhid, ya. Iman tauhid ni amat penting, tuan-tuan, ya. Amat penting. Dan bercakap tentang iman dan tauhid ini, ya, ia adalah titik awal. Iman adalah titik awal. Titik awal apa? Untuk banyak lagi amal yang perlu kita buat. Ya. Sebabnya nak puasa ke, nak sedekah ke, jihad, berbakti, menyambung tadi persaudaraan, ianya kita nak buat waktu siang. Dia bermula pada waktu malam bila kita tadabbur Al-Quran yang akan mewujudkan tauhid, ikhlas, mantap, ketundukan hati dan ubudiyah hanya kepada Allah SWT. Macam tadi dah ayat tadi, kita pun rasa, ya Allah, kan, aku ni hamba-Mu, ya Allah, aku akan cuba bersabar, ya Allah, pasal aku tahu Engkau sedang uji aku. Dalam ayat lain Allah cakap bahawa ujian itu adalah untuk naikkan makam kita, kan. Allah nak bagikan rahmat, nak berikan kita keampunan, bukannya nak menghina kita. Begitu kan? Jadi perkara ini kita kena tadabbur. Pasal apa? Pasal mungkin hari ini kita ingat. Ini saya highlightkan sikit, ya. Mengapa kena tadabbur setiap hari, ya? Mengapa kena tadabbur setiap hari?
tadilah ya, bila kita baca setiap hari 10 page itu, satu hizib itu ataupun sebahagiannya, sebenarnya kita tadabbur. Mengapa sebenarnya setiap hari? Pasal setiap hari ni kita akan kena ujian. Setiap hari dapat ujian. Bila ujian, maka kita mungkin akan ada masalah tadi, perlukan nasihat, kita perlukan apa, ubat, kita perlukan apa, solusi, dan kita perlukan bantuan. Maka bila kita tadabbur Al-Quran itu, nasihat itu namanya mau'izah, ubat itu namanya syifa, solusi itu namanya huda, dan bantuan itu dalam bentuk rahmat Allah SWT. Begitu. Ada yang kata, tak boleh ke kalau Allah bagi je ubat tu begitu saja? Boleh, kan? Tetapi ubat tu dah ada. Memang Quran itu sendiri perlu kita berinteraksi dengannya. Macam kita makan ubat lah, kan? Boleh je Allah sembuhkan terus, tapi kita kena cari doktor, kena ambil ubat. Hakikat sebenar-benarnya memang datang daripada Allah SWT. Tapi kali ini Allah dah tahu kita ni roh, dalam diri kita ada roh. Ubat untuk roh itu adalah Al-Quran, bukan Panadol, bukan nasihat daripada manusia, bukannya daripada pantai ke apa. Ada orang healing, kan, healing pergi ke pantai, pergi ke gunung, balik, datang balik. Kan? Pasal apa? Pasal kadang-kadang dekat pantai itu dia relax lah sekejap, balik tu dia datang balik. Maka yang 24 jam ada adalah Quran yang kita berinteraksi dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Baik. Zura Maryam, rasa jauh, rasa attach dengan Allah, ini related to iman, Ustaz? Okey, rasa jauh itu ada kaitan dengan iman, ya. Kemudian waktu malam jam berapa paling afdal, Ustaz? Dia sebenarnya lepas isyak boleh, waktu maghrib boleh, terpulang lah. Asalkan bermula maghrib sebelum subuh tu namanya malam, ya. Baik. Yang boleh elakkan mengantuk waktu mula tadabbur. Okey. Kalau mengantuk ni, ini tajuk lain ni. Okay, kalau mengantuk tu mungkin dari segi kita kena analisis lah, ya. Mengantuk mungkin dari segi fizikal, kita ni umur berapa, makan apa, baru makan nasi lemak contohnya, mungkin mengantuk, kan. Ataupun dari segi cara kita, mungkin topik tadabbur tu berat ke, kena panjang sangat, macam 1 jam macam ni. Okey. Kita kena tengoklah, ada orang yang tidur awal, kan. Ada orang yang boleh pukul 11 baru tidur. Jadi kita kena tengok mana yang sesuai dan kita customize, kan. Mungkin dari segi emosi kita, kan, kita dah uruskan anak, penat, apa sebagainya, ataupun dari segi spiritual kita mohon Allah untuk berikan kekuatan, insya-Allah. Ompok 46, macam mana kita nak explain pada bos bila sale target tak achieve sebab Allah belum izin? Ya, betul. Bila ini walaupun ini soalan lain sikit, tapi secara ringkasnya dalam Quran cakap tentang usaha dan juga tawakal, kan. Jadi usaha tu kena buat, tawakal pun kena ada, bahawa Allah yang menentukan rezeki. Tapi kita boleh rancang lagi macam mana nak baiki lagi usaha tersebut. Itu ringkasnya, tapi itu bukan jawapan lengkap. Zura Maryam, macam mana kita nak rate iman kita? Salah satu cara nak rate iman kita ini ialah kalau dalam surah Al-Anfal itu, wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatum imana. Apabila dibacakan ayat Allah, bertambah imannya, ya. Bacanya dalam surah Al-Anfal, surah yang ke-8 ayat yang kedua, ya. Bila dibacakan ayat Allah, ya, kesannya apa? Bertambah iman. Apa kesan bertambah iman? Bertambah sabar. Apa maksud bertambah sabar? Bertambah amal soleh dia. Yang kita bincang tadi tu. Amal soleh itu bertambah, ulaika lahum maghfiratun wa ajrun kabir, yang akan mendapat keampunan dan mendapat ganjaran yang besar. Jadi sabar ada kaitan dengan iman. Iman ada kaitan dengan ayat-ayat Allah. Tapi cabarannya apa? Ada orang dibacakan ayat Allah, dia tak bertambah iman, kerana dia tidak tadabbur Al-Quran. Kembali balik, ya, tidak tadabbur Al-Quran, iman itu tak bertambah. Dia dengar ayat tu, dia rasa macam biasa je, tak ada apa pun, kan. Pasal dia tidak memahami mesej yang ada di dalam ayat tersebut. Itu sebabnya pada sahabat-sahabat yang berada di online sekarang ini, ya, jangan lupa, ya, untuk dekat profil saya ada link info Quran on demand. Masuk ke dalam grup tersebut, saya akan maklumkan bagaimana
nak mengikuti kemahiran tadabbur secara intensif ataupun yang santai-santai. Santai-santai ni macam inilah kelas perkongsian saya pada waktu malam begini, tapi kita akan susun secara berstruktur. Mungkin ada yang kata saya tertinggal daripada awal, saya nak rakaman contohnya, kita akan sediakan, ya. Cuma maklumat itu saya maklumkan dalam grup. Itu sebabnya minta masuk, ya, kat ruang profil. Kalau siapa yang tak jelas nanti tanya pada Tuan Rizal kita dekat ujung nanti, insyaAllah, ya. Kita ada sekitar 10 minit lagi, saya nak tengok soalan lain. Sudah tertulis setiap jalan hambanya jalan ini dengan iman dan sabar, insya-Allah. Ya, betul, ya. Macam mana kita nak explain pada bawah, ya, okey, malam kena baca waktu malam. Yang kita baca waktu malam itu Al-Quran, ya. Satu hizib itu 10 muka surat, ya. Okey, pada zaman COVID hijab sampai sekarang, alhamdulillah, Puan K, ya. Kita boleh tengok Quran Time. Ya, sekarang ni ada program Quran Time, ada program di online, ya. Maksudnya kita boleh gunakan, ya. Macam tadi kan kita dapat 1-2 ayat, apa kesan pada hati kita? Hati kita rasa makin jelas, kan? Kekeliruan itu terbuka dan kemudian hati kita rasa macam makin lagi sabar, makin lagi suka bersama Tuhan, kan? Itu namanya iman kita bertambah. Dia kalau makin serabut, kemudian kita pun rasa macam makin marah kepada Tuhan, pada kehidupan, yang itu iman kita tu kena cek balik, ya. Dan itu sebabnya kita ambil cepat-cepat Al-Quran, baca dulu. Kalau ada yang kata saya tak tahulah maksudnya semua, Ustaz, kan, tak tahu tadabbur, baca dulu, ya. Tapi kelas-kelas macam ni kita harapkan kita boleh faham isinya, kerana tadabbur itu yang kita bincang tadi, dia akan meluruskan apa? Pemikiran kita, intelek kita, dan meluruskan perasaan kita. Itu pentinglah, ya, penting. Pasal kalau tidak nanti kita bila mula saja, itu sebabnya mengapa contohnya orang yang baca Al-Baqarah, kan, dalam rumahnya, syaitan tak ganggu. Disebabkan apa? Pasal syaitan dia akan ganggu pemikiran dan perasaan kita. Tiba-tiba rasa nak marah pada pasangan, nak marah pada anak, ya, tiba-tiba kita rasa serabut, tak boleh berfikir. Maka kita pasang surah Al-Baqarah, kita dengar, ya. Kalau kita boleh tadabbur, okey. Tapi kalau tidak, kita baca sekalipun, itu menjauhkan daripada syaitan pada rumah kita. Sebabnya kalau ada benda macam mengganggu pemikiran kita, kita baca Quran, ya. Dan salah satunya surah Baqarah lah, kan, kalau dapat, ya. Baik, alhamdulillah saya masuk grup dah, ya. Kalau salah tu berbolak-balik, adakah iman sedang diuji, apa perlu dilakukan? Ella Proton, kalau sedang berbolak-balik, ya, maka itu tandanya hati itu sedang begitu tidak tenang. Maka kita kena tenangkan dengan zikir. Salah satu zikir itu Al-Quran, ya. Jadi kita kena ingat balik ayat yang berkaitan dengan ujian kita, apa ayat-ayat untuk menyelesaikannya. Kalau kita dah tahulah, kalau tak tahu kita ikut kelas, kita tanya, maka kesannya nanti hati kita akan ditenangkan balik. Itu sebabnya Nabi bila ada masalah, Nabi solat 2 rakaat. Pasal solat juga li zikri, untuk mengingati Allah Subhanahu Wa Taala. Okay. Baik. Dan kita kena ingat, ya, makin banyak tadabbur, dia memberi kesan pada jiwa kita, pemikiran kita, dan tak semestinya ujian makin kurang. Kita kena ingat, ya, jangan pula kita kata kalau saya banyak tadabbur ni nanti saya ni jadi kaya, saya ni tak ada masalah. Tak ada. Itu tak ada janji Allah dalam Al-Quran. Okay. Adakah saya live setiap hari? Saya target 9.39 hari Isnin, Khamis, Jumaat. Saya cubalah, ya, insya-Allah. Bagaimana dengan ni anak yang memuji saya sukar berkongsi dengannya? Kalau sukar, kita cari ayat-ayat surah yang berkaitan dengan parenting dalam Al-Quran, dan kemudian kita cuba tadabbur. Insya-Allah dia akan menyebabkan kita, asasnya apa? Asasnya ialah anak ke pasangan adalah amanah. Tapi kadang-kadang kita nak bercakap tu, kalau jiwa kita, perasaan dan pemikiran kita ada masalah, waktu tu kita akan negatif, ya, kita rasa nak marah. Maka kita kena luruskan balik dengan Al-Quran itu, ya. Baik, terima kasih. Kelas ini setiap malam ke tak? Hari Isnin, Khamis, Jumaat. Kalau saya rajin, saya masuklah hari lain, ya. Okay. Gris Momo, kenapa saya baca Quran asyik nak batuk?
Itu sebenarnya syaitan, ya, salah satunya lah, ya, selain daripada batuk tu kita kena kaji, ya. Kalau ada sesuatu berlaku, cara berfikir yang kita buat program baru ni, fizikalnya mungkin kalau baca tu kita bau minum ais ke, kan, kita kena kaji dari segi fizikal, kan. Dari segi inteleknya kita kena cari ilmu-ilmu berkaitan mengapa batuk tersebut, ya. Mungkin pasal tak sihat maka kita batuk, kan. Dari segi emosi sosialnya mungkin kita tengah gelabah ke, ya, kita tengah nervous ke, kadang-kadang menyebabkan orang batuk. Tapi dari segi spiritualnya, ya, sama ada ia adalah ujian ataupun ada musuh-musuh yang mengganggu, tapi tak apa, kita baca saja a'udzubillahi minasyaitonirrajim dan teruskan, ya, kita doa pada Allah SWT, insya-Allah musuh-musuh itu akan dijauhkan nak mengganggu kita sampai batuk, menyebabkan kita tak selesa, lepas tu kita tinggalkan Quran. Jangan tinggal, lawan kepada musuh yang nak mengganggu. Baik, induk kata ujian saya di tanah suci adalah pasangan saya, Ustaz. Maka kita doakan, ya, pada induk, pada semua sahabat-sahabat semua, kita memang siapa rahmat yang Allah bagi itu Allah akan cabut sikit, bagi balik, cabut sikit, bagi sikit, ya. Itu adalah yang kita doakan. Okey, boleh kita pilih ayat-ayat surah tak ikut urutan? Boleh, tak ada masalah, ya. Yang penting ialah kalau boleh semua ayat dalam Quran itu kita niat untuk dapat tadabbur sebagai buktilah kesungguhan kita untuk mendekatkan diri kita kepada Allah. Zammi kata, kalau solat selalu gagal fokus, sering lupakan ayat baca yang perlu saya amal dari gangguan ini. Baca surah 3 kul sebelum solat, insya-Allah, ya, dan kita doa Allah mudahkan. Saya tidak minat dunia luar, hanya minat Al-Quran 6 jam tadabbur, mohon nasihat Ustaz. Kalau tadabbur menyebabkan kita tidak minat luar itu, tidak mahu bercampur dengan orang, maka kita kena tengok adakah itu bagus tak bagus. Pasal apa? Pasal Quran menyebabkan kita nak berdakwah. Tapi kalau kita kata bahawa saya tak minat pasal saya nak jaga keluarga saya, pasal tanggungjawab saya sebagai isteri nak jaga, yang orang luar ni mana saya mampu bantu-bantu, yang lain saya tak nak campur-campur, nak mengetih ke, nak parti ke apa ke, jalan-jalan, kalau tak memberi manfaat saya tak nak join, itu okey, kan. Tapi kalau itu kita kena menyampaikan, kena bersilaturahim, kena balik kampung, kan, kerana itu seruan daripada Allah untuk merapatkan silaturahim, maka itu datang daripada Quran, kita kena buat, ya. Pasal apa? Kadang-kadang antara talbis iblis ini, bila kita suka satu ibadah, kita tak nak buat ibadah lain. Jadi itu sebabnya kita kena tengok Al-Quran cakap apa, maka kalau Allah cakap bahawa silaturahim itu kena penting dijaga, kena balik kampung, balik kampung. Kalau kena apa, yang lelaki kena sembahyang berjemaah, kena bercampur, kan. Tapi kita tak akan buat benda-benda yang melalaikan. Bagaimana nak ambil ibrah perjalanan haji signifikan kepada kehidupan kita, Wan Zaliha? Hari itu kita ada buat perkongsian, nanti bila kita ada ruang nanti kita ulang balik lah bila dekat-dekat musim haji nanti, ya. Ataupun rakaman yang sebelum ini pun saya akan cuba upkan balik dan saya maklumkan dalam grup info Quran on demand. Dan sekali lagi, Quran Icon TV itu yang saya maklumkan tadi itu, peluang untuk tuan-tuan ikut tadi, kita ada sinopsis 114 surah. Ini percuma, ya, percuma. Sebabnya siapa yang belum lagi, nanti kita bagi maklumat dalam grup. Kemudian sekarang ini kita sudah pun 600, ini percuma, free. Yang ini sinopsis 604 muka surat ini, kita akan ada kemahiran tadabbur. Yang ini ada sedikit bayaran untuk kita cover server, ya, dan production. Nanti kita akan maklumkan pengumuman ini yang special punya, nanti kita maklumkan dalam grup, ya, nanti. Tapi yang free tu tuan-tuan pastikan, ya, beritahu pada kawan. Apa maksud Ustaz cabut rahmat dan kembalikan balik? Yang ini, ya, yang kita maksudkan ini, yang ini, ayat daripada sini. Thumma naza'naha minhu. Allah ni bagi kita rahmat, kemudian Allah boleh cabut sebahagian daripadanya, kemudian Allah boleh bagi balik nikmat tersebut. Okey.
Jadi itu sebabnya kadang-kadang ujian kita dengan okey, katakan ada induk kata pasangan dengan ujian dengan pasangan. Kita dapat pasangan kita happy kan bersama, tiba-tiba dia buat hal. Itu sebenarnya Allah tarik sebahagian daripadanya. Naza'naha minhu. Ya, Allah tarik sebahagiannya, tapi selepas itu Allah bagi balik. Selepas mudarat yang berlaku, Allah bagi nikmat balik. Yang penting kita kena ingat bahawa setiap ujian itu bukan sayiat, bukannya bangkai. Bukannya kita kata, alamak, saya tak sukalah ada ujian bersama pasangan saya. Dah memang, Allah cakap memang itu. Yang penting kita apa? Kita balas dengan sabar, terus beramal soleh. Jangan ketika ujian itu kita give up dengan hidup, kita tidak bersyukur, marah-marah, dan kemudian kita rasa macam saya berputus asa daripada agama kan, ataupun give up lah, buat baik tapi pasangan saya buat masalah. Kita ni hamba kot kan, hamba. Yang penting kita jangan pandang ujian sebagai bangkai. Tadilah sayiat, keburukan yang kita rasa benci meluat, ya, pasal itu datang daripada siapa? Daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, saya rasa itu saja pada malam ini. Kita dalami satu saja. Sebenarnya saya nak bawa pada membaca Quran adalah jalan kekuatan, tapi saya sempat ambil satu tajuk je pada malam ni. Tak apalah, ya, kita cukuplah 1 jam ni saja. Terima kasih pada semua yang belum lagi masuk dalam grup, yang belum lagi berjaya dapat sinopsis. Siapa yang belum berjaya lagi dapat sinopsis 114 surah? Tolong beritahu. Yang dah berjaya, yang berjaya. Yang dah berjaya lah, senang. Okey, yang berjaya tak berjaya. Yang dah dengar 114 surah. Okey. Okey, macam mana nak dapat masuk dekat profil saya tu ada ni, ataupun saya tuliskan, nanti boleh message kepada 0173821435 pada Tuan Rizal kita. Ini nak dapatkan free sinopsis 114 surah. Dengar masa memandu ke, tengah relax kan. Saya harapkan ia memberi manfaat. Siapa yang belum lagi berjaya, mesej je kepada nombor ni 0173821435, ya. Dan saya kalau boleh semua orang, kawan-kawan, rakan-rakan, sahabat semua malam ni semua dapat. Malam ni juga, ya, mesej terus 0173821435. WhatsApp, ya. InsyaAllah. Baik, terima kasih semua. Kita akan sambung lagi InsyaAllah. Kalau ikutkan Isnin, Khamis, Jumaat kan? Besok tak ada. Tapi kalau bukan Isnin, Rabu, Jumaat. Isnin, Rabu, Jumaat lah. Ataupun Isnin, Rabu. Tapi kalau saya ada ada bersiaran pada hari esok ke, saya akan beritahu dalam grup WhatsApp, ya, InsyaAllah. Terima kasih semua. Assalamualaikum warahmatullahi. Jam berapa Ustaz? Jam 9.39. Okey. Jam 9.39 malam, ya, malam, bukan pagi. Pagi masing-masing ada kerja kan. Okey, jangan lupa follow saya untuk dapatkan maklumat terkini insya-Allah. Doakan, saya doakan pada semua dapat berjaya tadabbur Al-Quran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.